Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazuha binti Zamri dan dalam video ni saya ingin buat refleksi untuk subjek teknik dan proses kaunseling individu bagi kelas lab Dr. Rashid. Pertama sekali saya memang rasa sangat-sangat gembira kerana diberi peluang untuk belajar bersama Dr. Rashid. Yang seronoknya kelas lab ni, kita dapat praktikkan apa yang kita belajar ketika kelas lecturer. Contoh, kelas lecture Dr. Osman, dia dah awal-awal memang dari awal first week tu dia dah mendedahkan apa step-step yang kita perlu buat untuk kita buat sesi kaunseling individu. Lepas tu bila kami masuk kelas lab, Dr. Rashid dia ajar kami secara amali. Dia tunjuk satu persatu macam mana nak buat, apa posisi kedudukan kaunselor dengan klien, dan macam mana cara duduk, macam mana nak start kita punya sesi, prasesi kita macam mana kita nak strukturkan ayat untuk kita initiatekan semualah. Tu saya rasa memang sangat-sangat best sebab kami terus dapat tengok macam mana rakan-rakan kami buat. Jadi di situ kami pun dapat belajar juga apa yang diorang buat. Disebabkan tempoh PKP yang semakin meningkat sejak musim perayaan Aidilfitri, jadi kami tak boleh ke kampus. Jadi kelas lab agak terhad, memang kelas online. Tapi Dr. Rashid sangat-sangat hebat kerana dia mengambil inisiatif supaya kami merekod video. Contoh, Dr. Rashid menyuruh kami merekod video untuk tunjukkan skill-skill basic skill dalam sesi kaunseling. Jadi kami record dan kami uploadkan di YouTube. Dan pada kelas lab, Dr. Rashid akan buka setiap satu video yang kami telah buat, dan Dr. Rashid nilai, dan kami pun secara langsung kami boleh belajar daripada video-video rakan kami tu. So kami dapat tahu apa dari situ pun kami sangat-sangat dapat sangat jelas apa yang perkara yang do and don'ts. Selalu macam dalam kelas lecture Dr. Osman, Dr. Osman dia akan bagi tahulah perkara-perkara yang tak boleh, perkara yang boleh. Tapi bila masuk kelas lab, kita sendiri nampak apa efeknya kita buat macam tu, apa efek kalau kita buat begini, sebegitulah. Tapi saya sangat-sangat seronok, sangat-sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepada Dr. Rashid kerana membimbing kami dari A sampai Z, tak pernah pun tinggal kami di belakang. Dan saya sangat gembira. Terima kasih Dr. Rashid. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.